Pengguna-pengguna Xiaomi Poco X7 dan F7. Hari ini kita dapat HyperOS 3 yang baru dirilis untuk pasaran Malaysia. Dah berbulan aku tunggu, akhirnya aku baru dapat. Jom kita tengok sikit apa yang dia senaraikan dalam update terbaru HyperOS 3 untuk Poco X7 Pro. Aku scroll secara ringkas, nampak ni banyak penambahbaikan dan perubahan yang dia buat. Hampa pause screen untuk baca lah, benda ni agak panjang. Bagi yang tak biasa buat pertukaran OS, file yang kita nak download ni dia agak besar jugalah, 6.7 GB. Jadi masa nak update tu dia panjang sikit. Yang ni untuk Poco X7 Pro ya. Masa proses update dia akan download, dia akan extracting dan dia akan finishing. Biar saja benda ni berjalan sampai habis. Lepas tu reboot, dah settle. Masa proses reboot tu pula dia akan lambat sedikit tau daripada biasa. Lepas update ni aku perasan ikon bateri dah berubah. Control center pun nampak perubahan yang baru. Home screen sekarang ni kita ada 3 bahagian yang boleh swipe ke bawah. Dari sebelah kiri tarik ke bawah untuk tengok notification, bahagian tengah ke bawah untuk ruangan carian dan daripada kanan ke bawah untuk akses ke control center. Satu fungsi yang baru diperkenalkan iaitu Hyper Iceland. Contohnya macam hampa tengah scroll Facebook ke, tengah tengok kat Shopee ke, pasang lagu akan ada ikon dekat sebelah notch. Dia tiru iPhone lah ni. Tapi bagus juga, contohnya kita dengar lagu sambil scroll media sosial. Kalau kita nak tukar-tukar lagu, kita klik dekat dia punya Hyper Iceland ni, lepas tu kita tukar je lah. Yang tu yang pertama. Ada lagi beberapa fungsi Hyper Iceland aku tak sempat nak tengok habis lagi. Seterusnya fungsi yang menarik tapi aku tak minat nak pakai iaitu AI Dynamic Wallpaper. Yang ni kita boleh tukar daripada gambar yang tak bergerak jadi bergerak. Sebagai contoh, aku tunjukkan dekat hampa guna gambar kawan aku ni, kita bagi dia jadi bergerak. Hampa tengok ni, betul-betul dia nak menunjuk jaket Adidas dia tu. Aku tak pakai jaket mahal-mahal ni. Untuk nak jadikan gambar bergerak ni dia ambil masa sikit lah. Kita tunggu tengok macam mana hasil dia. Dah siap, tengok dekat sikit. Nampaklah badan dia tu bergerak-bergerak sikit. Aku ingatkan boleh bergerak-bergerak jadi macam joget tu. Taklah, dia bergerak sikit je lah. Dan hanya untuk beberapa saat saja. Tapi okey lah, bagi yang minat boleh cuba. Alright, jadi itu dulu lah rangkuman yang aku dapat sediakan untuk hampa. Aku pun tak tengok habis lagi. Nak tahu lebih lanjut, handphone ada kan? Ni handphone. Pi update, pi tengok sendiri. Jumpa lagi. Selamat tahun baru.